Assalamualaikum, apa khabar semua? Kali ini video adalah video berkenaan dengan Raya kedua. Pasang sikit bagi nampak ada baru-baru ni video pada baru ni aku ada upload satu video itu adalah video Hari Raya. Selamat datang kepada korang yang baru tengok video ni, tolong subscribe, bagilah aku support sikit untuk aku rasa macam ingin nak buat video lagi. Sekejap, respect. Jadi video kali ini adalah aku nak bercerita berkenaan Raya kedua selepas Raya pertama yang aku upload pada episod minggu lepas. Aku minta maaf kepada korang, video yang aku upload kali ni adalah video agak lambat sedikit sebabkan ada urusan pekerjaan, ada urusan harian, ada urusan raya. So minggu sebelum ni kita orang pergi beraya, dan selepas balik ke KL aku banyak pergi beraya dan belum sempat untuk edit, dan kali ni barulah buat video, dapat cerita dan sempat edit. Alright, baiklah, kita pergi ke apa yang aku nak ceritakan. Video kali ni adalah tentang raya yang kedua yang baru-baru ni raya kedua sebenarnya tahun ni agak suram sedikit berlainan dengan raya-raya sebelum ni. Bukanlah sebab apa, tapi tak tahu, mungkin rasa feeling tu kurang sikit ataupun aku ada job itu menyebabkan kurang sedikit. Raya pertama korang dah tengok video tu, so kalau yang tak tengok lagi pergi ke video sebelum ni. Raya ini raya hari yang kedua. Hari yang kedua kami bermula, aku dan wife aku siap-siap daripada rumah mak mertua aku. Kita orang tak sempat nak rakam sebelumnya, tetapi apa yang adalah sebagai kenangan untuk aku dan keluarga aku. Jadi pertama, pada pagi hari raya kedua, biasanya aku akan mula berjalan dengan ke arah keluarga mak aku, dan sebab raya pertama bergerak ke bangun pagi, pergi solat raya, lepas tu raya keluarga, lepas tu pergi raya sekitar rumah belah aku sendiri. Raya pertama lah, aku recap sikit. Dan raya pertama tu biasanya pergi ke rumah saudara-saudara, mak saudara, pak saudara belah ayah aku, sebab kita orang rumah tu dekat dengan saudara-saudara ayah. Jadi raya kedua ini kita orang bergerak ke rumah saudara belah mak aku. Jadi raya pertama kita pergi ke rumah mak saudara aku yang kurang sihat. Hari tu dia ada pembedahan mata, dia ada sedikit masalah kesihatan. Jadi korang boleh lihat dia, ini adalah dia. Kami pergi beraya dekat sana dan doakan kita orang dan beliau sihat semula. So selepas akan pergi beraya dekat sini, pergi rumah mak saudara satu lagi, tapi tak sempat aku nak ambil gambar atau video. Jadi selepas pergi ke situ, aku dijemput dengan kawan baik aku yang sebelum ini. Kita orang bekerja sekali, tetapi sekarang dah masing-masing ada haluan masing-masing. Kalau korang perasan dalam vlog yang dulu-dulu yang 2020, 21, 22 dia ada, tetapi dah masing-masing beralih bidang dan pergi ke negeri yang berlainan. Dan aku dijemput beraya dekat rumah dia raya kedua. Jadi pergilah kami nak jumpa dia. Inilah aku pergi rumah Asrul, lama sangat tak jumpa, dulu jumpa dia. So perjalanan kita orang pergi ke sana sangatlah teruk, jam. Aku tak tahu kenapa lantas setiap tahun sangat teruk, dan tahun ni aku rasa lagi teruk daripada tahun-tahun sebelum ni. Aku tak tahu kenapa, tapi sampaikan jalan kampung pun dah tak ada, teruk sangat. Jadi selepas kita orang beraya dekat rumah Asrul dan kembali balik pergi ke rumah mak angkat aku masa aku remaja.
ini actually saudara jauh juga, tetapi dulu aku rasa bukan orang yang senang, tetapi dia juga yang banyak bantu aku masa zaman aku sekolah menengah. Dekat situlah kita menghargai orang dan pergilah beraya dekat rumah dia. Sempatlah bergambar sebagai kenangan-kenangan, dan dekat situ kita bercerita banyak hal dan banyak perkara sangat, sebab lama sangat tak jumpa. Dan selepas beraya dekat situ, kami kembali kepada mak saudara kami juga, yang mana mak saudara ni ada je dekat KL, tapi dia balik ke kampung. Kita orang pergi jumpa, dan inilah sepupu aku yang boleh katakan hanya 20% sahaja, sebab ramai lagi sepupu-sepupu lain yang belum jumpa dengan aku, dan sempat kita orang jumpa sebab masing-masing macam aku tak tahu kenapa tahun ni keluar kabut sikit, sebab mungkin ramai sangat orang dan orang terlalu kejar kepada majlis dan beraya dengan keluarga kot. Aku pergi tu hanya sempat ini je, yang lain pergi bergambar, pergi ke majlis-majlis dan beraya dengan keluarga mereka sendiri. So kenapa aku bercerita ke macam ni, tak ada gambar, sebab banyak perkara yang tak sempat nak buat dan ambil gambar. Sebab raya tahun ni di ruang aku hanya beraya betul-betul hanya hari raya pertama dan kedua sahaja. Disebabkan raya ketiga dah mula ada job, aku tahun ni aku ambil job. Job apa? Job wedding. Aku tak tahu kenapa, tapi aku try ambil sebab nak kembalikan pekerjaan yang sebelum ni aku pernah buat sebagai pekerjaan tambahan ataupun side sahaja. Nak kata bagi komitmen 100% pun tidak, hanya ambil dalam masa yang cuti. Kalau panjang, ambillah 1 atau 2 job. So raya yang kedua-tiga dah aku ada job. Raya keempat rehat sekejap, pergi makan-makan dengan saudara-saudara belah isteri aku. Raya kelima ada job balik, job wedding juga. Itu pun kawan baik aku, abang dia kahwin, so dia minta aku ambil gambar. Jadi banyak perkara yang terlampau skip lah. So keempat rehat, 5 job, 6 kita orang dah gerak ke Kuala Lumpur, dan 7 dan aku dah start kerja. Minggu lepas, hari Minggu kita orang dah pergi beraya rumah kawan. Tak sempat, adalah gambar ini sekeping sebagai bukti, dan minggu ni baru sempat nak buat video. Aku harap sempatlah aku upload hari ni. So itu sahaja video untuk aku buat kali ini. Aku harap korang suka dan support aku dengan melakukan subscribe kepada aku, komen sebagai first pun tak apa. Jadi itu sahaja. Kita jumpa video akan datang. Bye bye. Bye semua. Selamat Raya. Bye bye.